already noodle liquor, Mia. Water on them, right? Ia lebih baik daripada yang saya sangka. Adakah itu hiasan kereta? Wah, nampak cantik. Tension bahagian ini, kita sudah tentu pilih. Takra merah jambu dan sekarang hoodnya sangat lembut. Seluruh kereta akan berwarna merah jambu. Oh, lihat betapa besarnya busur yang saya ada. Gurau saja, ia juga untuk kereta. Nah, apakah putri tanpa bulu mata yang terang kan? Dan bibir yang cantik? Kedip pada mereka, kawan. Betapa hebatnya hasilnya. Dear Virgo, kan? Career is his preferred and it's dear video. Betul. Sure, Rio, seberapa dalam talian sekarang. Hey! Oh, baik cerdik eh. Dia banget sih, main. Baiklah. Jadi, ini semua yang Ara perlukan. Mari kita mulakan dengan penggelek dan cat hitam. Ike requires to take a store cat and Mason Murray. Turkiers equal time. Yeah. Yeah. Is napasiri chakra dengan korak reserve star burger lanun. So so yang mencoyana. Pro dan korak di hood yang wadah tentu penutup mata dan kereta lanun sebenar. Itu sahaja. Wah, cantiknya warna. Gincu kegemaran Apa? saya. Apa? Hei, apa yang awak buat dengan troli awak? Awak peniru. Ia adalah reka bentuk pengarang. Oh, betul. Baiklah, saya akan aturkan untuk awak. Dan ini tea cover saya. Sangat lembut. Masih untuk menghias bahagian dalam kereta. Begitu manis. Lebih banyak telinga arnab. Saya akan tarik mereka pada steering. Papan pemuka juga sepatutnya sangat lembut. Dan untuk brake tangan dan kotak gear, saya ada penutup ini, sepasang pin rambut, dan cube merah jambu. Somewhere. Ada ekstra dan unicorn. Berkira ada suami sini. Dan betapa cantiknya saya menghias tali pinggang. Sekarang kereta saya sempurna. Zero. Apa? Mia hias salon ke? Apa? Cemburu? Tuh, si ada siwin dalam beg galas ya. Bendera lanun untuk tempat duduk belakang. Api. Now those left before ya. It's where I get steering. Siya ada where they in Mercury. Kasper K lalu steer the van bar. Bibalit lang Cora. And ada cermin juga. Iwan benar mag-steer. Bagaimana keadaan kamu Tengkorak? Baiklah, saya beritahu dia dan kemudian... tunggu sebentar. Selamat tinggal. Hey Mike, apa yang ada dalam kereta awak? Hah? Apa ini? Aduh, Rangka, tolong. Hahaha, dia percaya pada saya. 5 jari, Encik Skeleton. Betapa seram. Ew. Video yang sangat lucu. Video. Dia siram dia dengan Nutella. Haha, sangat hebat. Apa? Charge kosong. Sial. Kalau bawa spill real dalam beg kelas. Just I really saya regain the world this year. Saya reckon mau tablet worry. Oh, yeah. Sekarang dia seperti panggung wayang sebenar. Dia mau krepek. Walaupun dia tidak sesuai dengan awak. Saya tak boleh. Dia sangat Adding lucu. Silix cover speedin. Oh ya. Saya tampak sangat hebat dalam kereta saya. Kami sangat sesuai antara satu sama lain. Wah, bagus sekali. Apa? Apa yang Mike sedang lakukan di sana? Adakah dia video dengan Rangka? Hebat, sialan, satu idea. Sekarang mari kita lihat siapa yang lebih hebat. Kita hanya perlu berlari ke kedai dan inilah televisyen baharu saya. Dan sekarang saya akan memasangnya di dalam boot merah jambu saya yang cantik. Tepat sekali. Mari sini. Saya jumpa tempat untuk awak. Sempurna. Oh, kita perlukan tempat untuk menontonnya. Bangku empuk ini memang sesuai. Betapa mudahnya. Satu-satunya perkara yang tinggal adalah memanggil kawan-kawan perempuan. Cepatlah. Ini, ambil sedikit bertih jagong. Oh, hai, gadis-gadis. Lihat betapa lucunya. Itu betul. Sangat hebat. Hey, drip ni every water designer. Kita menonton film. Di bangku bantal. Tak boleh begitu. Sudah siwa masa untuk berlatih. Saya ini punya tenuari saya sekarang. Dan siaran kita perlu bentangkan tikar yoga. Dan mari mulakan.
1 dan 2, dan 1 dan 2. Oh, hai gadis-gadis. Mari kita berkumpul. Dan 1 dan 2, dan 1 dan 2. Itu sahaja. Kita ikut jurulatah. Apa yang seru, dear? Nagkabariis ng Brewers dari bawah sisi beras dengan burger ini. Kotak yang berat. Lagipun, peralatan sukan saya ada di dalamnya. Saya akan letakkan pemberat dalam bot. Handar semperin. Setawar kettlebell di sana juga. Semua. Pakai barium saya untuk berlari. Ya, betul. Mari tekan besi untuk membesarkan otot. Kita tidak perlahan. Hei. Saya rasa kamu ketinggalan. Jangan berleha-leha. Apa yang kamu tengok? Oh, ayo. Satu lagi. Hello? Oh, saya rasa awak mengenyit mata pada saya. Hai. Kate, apa yang awak buat? Oh, mereka punya badan yang berotot. Boleh kita pergi kepada mereka? Ya. Ayo. Hai? Gadis-gadis? Gadis-gadis, here yang selalu kena sosial dan beres sendirian. Oh, beres sangat berat. Terus ini seperti gadis-gadis real tahu. Ini saya worker. Mabada Mr. Bai. Saya naik kereta api. Mari. Mari kita pergi. Baiklah. Kami melakukannya dengan baik. Adakah Anda suka? Yay! Kawan-kawan, ada milkshake yang lazat and changer itu yang siguro sa simay mencoba tapi terlalu awal. Kita perlu memilih Kat. Dengan kelajuan apa kamu akan minum? Mike, kamu akan minum perlahan. Oh ya, Anda mempunyai kelajuan sederhana dan Anda mempunyai kelajuan pantas. Mari kita lakukan ini. Baiklah, Mia sudah mula minum. Oh, ia sangat sedap, saya teruja. Dan krim putar, wow. Ya, Mia. Awak gila. Saya tak tergesa-gesa. Saya akan minum pada kelajuan sederhana dan ia sangat sedap. Wah, ada sesuatu di bawah. Wow. Bagus. Baiklah, saya akan cuba koktail saya. Kita hanya perlu tunggu. Saya hampir mencapainya. Sudah 100 tahun. Aha, itu mengerikan. Tahniah, Mike. Sekarang kamu mahu lebih? Tidak, saya nak tidur. Baiklah, kali ini kamu ada ayam KFC. Hebat. Mari kita makan secepat mungkin. Tetapi pertama, Kat. Balikan. Nicole perlahan. Mia, apa yang kamu ada? Kelajuan sederhana. Dan Mike cepat. Ya, yuhu. Saya nak cuba secepat mungkin. Saya akan makan 1 baldi penuh. Oh, aduh. Mike, boleh tak awak lebih berhati-hati? Oh, ayam saya. Di mana kamu? Oh, tidak. Ayam saya. Saya tak nak lagi. Apa? Seorang lelaki gelandangan makan ayam saya, Mia. Nicole masih ada sedikit. Oh ya, betul. Mari kita ambil baldi ayam dia sebab dia makan sangat perlahan. Nyum, nyum, nyum. Oh, pada masa kita habis makan semuanya, dia hanya akan habis makan 1 paha ayam. Idea yang bagus, Mike. Saya suka ayam ini. Hebat. Yay! Wah, lihat itu. 1 baldi gula-gula Malteser. Baiklah, Kat, apa yang kamu ada? Mike lambat hari ini. Nicole mempunyai kelajuan sederhana. Tidak buruk. Mia cepat, hebat, bagus. Gula-gula kegemaran saya. Saya akan makan semuanya dengan bantuan straw. Ia akan jadi sangat cepat. Oh, itu sangat sedap. Dan saya sudah selesai. Nicole, ayo. Baiklah, saya ada idea.
Saya akan makan dengan cara yang sangat menarik. Ini adalah gelongsor ajaib saya. Dan gula-gula saya akan turun dan terus masuk ke dalam mulut saya. Saya mahu lebih. Nyam, nyam, nyam. Tunggu, apa? Itu sahaja? Aduh, kawan. Itu sedih. Ya, saya ada satu baldi penuh Maltesers. Kaya meron yang lain tetapi everything bersyak. Oh, tidak. Ia sangat menjengkelkan. Terima kasih, Nicole. Itulah yang kami perlukan. Dan saya ada satu. Oh, his one is the Chick Holland. Siya 15 years saat itu dengan cuma. Tidak, kawan-kawan, kamu perlu ambil kad-kad itu. Itu lebih baik. Mia akan lambat dan Mike mempunyai kelajuan purata. Kemudian Nicole mempunyai kelajuan pantas. Jangan terlalu kecewa. Lebih cepat Anda selesai, lebih baik. Mereka sangat teruk. Saya perlu makan semuanya untuk menghilangkan hidangan yang menjijikkan ini. Betapa menjijikkan. Saya tidak suka. Tetapi saya sudah selesai. Mike, kamu ketawa seolah-olah kamu tidak akan makan. Tetapi kamu perlu. Oh, betapa mengerikan. Oh, ia sangat kenyal. Saya tidak mau lakukan ini. Saya tak boleh kunyah. Nicole, itu sudah cukup. Itu sahaja, Mike. Awak yang terbaik. Mia, ayo. Saya tidak tergesa-gesa. Saya perlu makan satu sotong. Aduh. Wah, ups. Agak berlebihan. Saya... Tunggu, apa? Kamu semua tidur. Oh, itu yang terbaik. Saya akan buang semuanya sekarang. Selamat tinggal, sotong. Saya tidak akan makan kamu. Bagus. Letak pinggan saya di atas meja. Saya sudah selesai. Yoi, ya ampun, Pringles dengan Nutella. Hebat. Adakah kamu mahu mencubanya? Kemudian keluarkan kad-kad itu. Nicole lambat. Itu sedih. Mia mempunyai kelajuan sederhana dan Mike cepat. Mari kita cuba. Keripik dan Nutella adalah gabungan yang hebat. Saya betul-betul suka. Biar saya cuba juga. Mike, bagaimana awak makan dengan begitu cepat? Ya ampun. Oh, saya faham sekarang. Ia sangat sedap. Oh, lengan saya tersekat. Ia tidak keluar. Oh, maaf. Saya minta maaf, Mike. Itu sangat lucu. Ya, betul lucu. Dan ia sakit, Mia. Saya minta maaf, Mike. Oh, ia berjaya tetapi keripik saya berselerak di mana-mana. Itu sangat lucu. Dan sekarang, oh, saya terjatuhkannya. Saya perlu ambilnya. Wow, mi KitKat! Tunggu, adakah itu daripada coklat? Itu memang hebat. Baiklah, Mike lambat, Nicole mempunyai kelajuan sederhana dan Mia cepat. Baiklah, mari kita mulakan. Saya akan makan dengan penyepit tetapi ia tidak berfungsi dengan cepat. Satu idea datang kepada saya. Ini adalah reka bentuk saya sendiri. Mike, lihat Mia. Apa? Apa yang sedang berlaku? Oh, wow. Ya, itu sangat menarik dan mari kita cuba. Oh ya, ini mie saya. Saya boleh makan semuanya sekaligus. Saya tak pernah cuba mie coklat sebelum ini. Ia sangat sedap. Itu hebat. Apa yang hebat? Mie terakhir. Sedap. Saya sudah selesai. Bagus. Sekarang giliran saya. Mari cuba mie saya. Oh, sangat sedap.
Mia betul. Bagus. Saya akan makan sekarang. Mike sangat lambat. Oh, saya akan bantu dia. Ayo. Terima kasih, Mia. Bagus. Saya akan ambil media. Sangat sedap. Saya mahu lebih. Nicole, adakah awak buat ini? Tidak, saya ada mi saya sendiri. Jika bukan Nicole, maka Mia. Akui saja. Siapa itu? Saya cuba sedikit sahaja. Tidak! Hei Rabu, ayo mari kita buka bersama. Oh, apa itu? Ia adalah Hubba Bubba. Menjilatnya hebat, menggigitnya mengagumkan. Tolong! Saya tak dapat apa-apa. Itu teruk. Jangan risau, awak akan bernasib baik lain kali. Sedia Rabu? Sino mau mendengar jeritan itu? Biar saya jilat. Membukanya. Oh, saya boleh pilih perisa. Saya bawa peri hitam. Sekarang, kau boleh menjilatnya. Oh. Lidah saya bertukar ungu. Apa? Ambil ini. Oh ya, tapi saya nak tukar perisa. Tak mungkin. Ada perisa gula-gula? Saya suka itu. Mari kita ambil gigitan. Wah, sedap! Mengembungkan gelembung. Wah, ia meletup dan ada banyak gula-gula yang bagus di dalam. Yeay. Apa? Saya memang suka. Kongsikanlah, tolong. Jangan tamak. Itu tidak cukup untuk kami. Baiklah, maaf kawan-kawan. Ia tidak cukup untuk saya. Sedap. Saya takut nak buka. Rabu, mungkin awak? Mari kita lihat. Apa? Mari ambil kad-kad itu. Menggigitnya. Saya tak ada apa-apa. Sayang sekali. Saya kena jilat. Siapa yang bagi ini kepada saya? Barmain situ donanan. Harus tu sweet kalam daro. Saya benci brokoli. Bau itu menjijikkan. Teruk. Makanlah. Tangkap giliran kamu. Betul. Baiklah. Tunggu, saya ada idea. Jika saya perlu makan benda ini, sekurang-kurangnya saya boleh menjadikannya lebih cantik dan lebih sedap. Krim putar dan taburan. Rabu, itu idea yang bagus. Baiklah, nampak lebih menyelerakan. Mari kita cuba. Oh, tidak mungkin. Nampak cantik tetapi rasanya teruk. Saya rasa nak muntah. Tunggu, saya ada sesuatu dalam beg galas saya. Kenapa tidak ini? Anits, tunggu beberapa minit lagi. Saya tak boleh tunggu lebih lama. Saya rasa lebih baik. Terima kasih, Anne. Oh, sudah diputuskan. Saya yang pertama membukanya. Wah, kek yang menjijikkan. Tiada apa-apa. Saya gembira. Bagaimana dengan saya? Makan lagi. Saya kena suka. Baiklah. Saya yang pertama. Kek ini sebenarnya kelihatan menakjubkan. Mari cuba krimnya.
Rasa yang sedap. Saya suka. Saya akan menjilat semua krim ini. Rabu, berhenti. Apa yang kamu lakukan? Saya tidak mahu kamu mengganggu ritual saya. Saya sudah selesai. Giliran kamu. Ya, saya tidak benar-benar mahu makan lagi. Terutama selepas awak menjilatnya sepenuhnya. Satu idea datang kepada saya. Hello Henry, boleh awak bawa produk awak kepada saya? Saya sedang menunggu. Siapa ini? Apa? Hello Henry, adakah kamu membawanya untuk saya? Tunjukkan kepada saya. Wah, itulah yang saya perlukan. Banyaknya manisan. Saya ambil ini, dan itu. Hebat. Ini wang Anda. Terima kasih, Henry. Selamat tinggal. Jumpa lagi. Anet, kawan-kawan awak pelik. Henry adalah kawan yang paling hebat. Dia selalu membantu saya dengan gula-gula. Sekarang, mari kita hias kek ini. Ia kelihatan lebih baik. Wah, cantik. Saya rasa ia cantik juga. Wow, kita boleh makan bersama. Ia sedap. Boleh tak awak berhenti buat ini di depan saya? Saya akan ambil. Baiklah. Sekeping chip. Mengambil kad-kad itu. Saya takut. Oh, tidak, menjilatnya mudah. Saya tiada apa-apa. Hooray! Oh, saya gembira juga. And jangan. Menanganinya. Atau mulutnya akan terbakar kerana kepedasan. Saya akan mula dulu. Saya akan cuba menjelat lebih banyak campuran pedas. Mari kita lihat. Apa? Oh, pedasnya. Saya sudah lupa tentang perasaan ini. Lidah saya terbakar. Saya tahu, saya perlukan ais. Ada ais dalam peti sejuk saya? Bagus. Ia pasti akan membantu saya. Ia menjadi lebih baik. Baiklah. Danger in the burrito dough, Anne. Sekarang giliran kamu. Bagaimana saya akan makan ini? Tunggu. Saya ada idea yang hebat. Ambil sedikit susu. Mencelup nacho ke dalam susu. Wow, dan siap. Sekarang ia sedap. Oh, dan siapa yang akan minum ini? Saya. Oh, itu bukan sebahagian daripada rancangan saya. Saya akan minum. Baiklah. Oh, tidak. Mulut saya terbakar. Saya tak dapat tahan. Apa itu? Saya sabar menunggu. Gula-gula getah kegemaran saya. Mara Gem Marmalade. Hooray! Saya dapat menggigitnya, menjilatnya, tidak buruk. Saya tiada apa-apa. Teruk. Baiklah. I pergi satu helah do. Kita pilihkan garpu dan pita pelekai. Lihat jari-jari saya sekarang. Saya boleh ambil semua matagami sekaligus dan menjilatnya. Wow, ia hebat, sangat keren. And wow. Ia sangat lucu. Ia separas intens tempatnya dengan stomach. I mau menjilat semuanya. Berhenti! 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 Ia menjijikan! Anne, tolong! Jangan jilat semuanya! Tolong berhenti! Saya tidak mau makan dengan air liur awak. Saya sudah selesai. Letakkan semula ke atas pinggan awak. Ia tidak berfungsi. Saya akan bersama mereka selamanya. Hey! Awak boleh ambil. Saya akan tanggalkan. Apa masalah dengan kamu? Semuanya dalam air liur kamu, Anne. Oh, saya tak berapa nak makan sekarang. Tunggu sebentar. Ya, ini mikroskop saya. Mari kita lihat. Oh, begitu banyak kuman. Tidak, saya tak boleh makan itu. Wah, antiseptik. Ini pasti akan membantu saya. Sekarang matagami ini selamat. Terima kasih kawan-kawan. Saya akan mula.
Mari kita cuba. Sedap. Setiap gami memang hebat. Saya nak telan lidah saya. Hebat. Gadis-gadis, saya gembira. Apa kali ini? Lollipop dengan kelawar? Baiklah. Gigi karet. Menjilatnya? Tidak mungkin. Saya kena gigit? Tidak. Saya tidak apa-apa. Oh. Nasib saya terancam. Saya, baiklah. Oh, okey. Mulakan dengan saya. Adakah anda pasti saya tidak mau? Oh, ia sangat besar. Mari kita lihat. Sebenarnya ia sedap. Betapa manis. And kamu ada masa yang terhad. Oh, baiklah. Ambil ini. Hebat. Terima kasih. Bagus. Mari kita cuba. Wah, ia sebenarnya sedap seperti yang Anne gambarkan. Rabu, mari kita fikirkan sesuatu. Baiklah, mempunyai hari spa memang hebat. Bermain Uno. Rabu, lihat Anne. Dia sampai ke kelawar. Hei, apa? Kenapa, Anne? Oh, tidak. Ia kelawar. Saya hampir memakannya. Oh, lollipop itu patah. Dan kelawar itu hidup. Saya bebas. Saya terperangkap dalam lollipop. Awak mau sedikit? Tidak, terima kasih. Beritahu saya bagaimana Anda minum darah. Kali ini saya akan membukanya. Pizza, mari ambil kad-kad itu. Menggigitnya, menjilatnya, hebat. Sesernyan, ndurot raf lagi. Mimpi mes marah. And beri saya kad anda. Saya akan beri awak sedikit wang. Baiklah, mari kita lakukan ini. Apa day trace tu? Kita teachers treka. Bringing Dritio. Oops, saya tidak tahu di mana ia. Biar saya mulakan dulu. Saya suka pizza. Saya perlu menjilatnya sebelum ia sejuk. Sedap. Saya ingin memakannya. Tetapi saya tidak boleh. Pepperoni ada di muka saya. Spot, memberi kosmetik. Tidak. Ia menjijikan dengan air liur ini. Tiada siapa yang mahu memakannya. Rasanya tidak sedap. Saya jumpa duit itu. Saya tak perlukan ia. Hei, ya Tuhan. Adakah kamu akan makan ia? Sudah tentu. Satu idea datang kepada saya. Bermain permainan? Rabu? Ia adalah kok, tidak buruk. Mengambil gigitan. Saya dapat menjilatnya. Hebat! Saya tiada apa-apa. Saya tidak saja. Mari buka dan minum. Pelik. Ia tidak benar-benar berfungsi. Anda perlu memerahnya keluar. Itu sedap. Sekarang berhenti. Bagaimana dengan saya? Anda tidak memberi saya pilihan. Saya baru sahaja mengasah gergaji saya. Mari kita hapuskan Anda sekarang. Selamat tinggal, Anne. Dan terima kasih. Bagus. Mari kita lihat. Saya tidak cukup kuat. Hei, Rabu tidak cukup kuat. Dia lemah. Itu bohong. Saya akan baik-baik saja. Diam. Hai, berdua sawela. Lagi mau ke sini. Dan di sini datangnya jeli. Mari kita ambil. Sedap. Ia sedap. Itu idea yang hebat, Wednesday. Saya tahu. Saya akan gunakan sudu istimewa. Dan Charles Fruitmaker Secara Basil. Sangat sedap.
Saya tak boleh berhenti makan. Prabu, maukah kamu berkongsi dengan kami? Tidak, ini hanya milik saya. Tinggalkan saya sendirian. Seperti biasa. Saya berharap saya ada pengantin. Saya hampir tidak dapat menahannya. Wah, mari kita sangkar cepatkan ini sangat dan besar. coba. Ambil masa awak, Julie. Kami belum melihat kad kami lagi. Ini, ambil Alex ini. dan Blake, mari sertai mereka. Hebat! Saya boleh menjilat kek itu. Dan saya boleh menggigit. Ternyata saya tidak dibenarkan melakukan apa-apa. Sialan saya. Tetapi saya tidak akan tahan dengannya. Biar saya sekurang-kurangnya cuba ais krim itu. Sedap. Ia melanggar peraturan, Julie. Kamu tidak boleh buat begitu. Jangan berani buat begitu lagi atau saya tidak akan ada Sesuatu apa-apa. untuk melihat. Di mana hanya untuk melihat begitu sayang. Itu banyaknya. Kamu boleh menjilatnya tanpa henti. Kini giliran saya. Miller betul. Kamu dah cukup untuk hari ini. Oh, Atau hidung saya. Ini untuk yang terbaik. Saya akan mempunyai sesuatu untuk makan. Saya tidak tahu tentang Anda, tetapi saya pasti mempunyai sesuatu untuk dimakan. Ini sedap. Sekarang saya pasti tidak akan dapat berhenti. Saya tak tahan tengok ini. Kita perlu campur tangan sebelum dia makan semua kek. Tolong. Saya tidak akan berkongsi. Tiada siapa akan mengenali kita. Kamu ada krim di seluruh muka kamu. Hah? Kamu terkena matanya. Itu lucu. Apa yang kamu sedang lakukan, Mela? Mari kita teruskan. Kita ada hidangan baru. Tiba masanya untuk makan overnight. Saya tidak percaya dengan mata saya. Ini kaktus. Oh, ia kelihatan menakjubkan. Saya takut. Anda tidak sepatutnya menyentuh kaktus dengan tangan Anda. Nasib baik saya ada pembalut. Hei, mari kita gali jarinya. Berhenti! Apa yang akan saya lakukan tanpa kamu, Alex? Nah, ini dia, Ajo. Ini jauh lebih baik. Tolong, mari lihat apa di dalamnya. Hebat, saya perlu menyentuh kaktus. Bukan lagi. Saya kena jilat ia. Saya kena gigit ia. Saya sangat suka Terima kasih itu. kerana menonton. Cepat ke sana, Mila. Oh, tidak. Apa yang kamu lakukan? Saya sedia untuk memberikannya kepada kamu. Oh, itu sudah cukup. Kepala saya hampir terbelah dua. Blaine, tentukan dengan jujur siapa yang mulakan. Kau pergi dulu. Alex, kenapa awak cadangkan itu? Kami boleh melakukannya tanpa awak. Sakit sangat. Ia mencakar seluruh lidah saya. Mimpi ngeri betul. Saya baru kenakan awak dan awak percaya. Tak lawak, Julie. Jilat lagi. Bukan lagi. Tunggu sekejap. Saya ada idea. Kita perlu mencukur kaktus itu. Selepas itu, ia menjadi tidak berbahaya. Saya rasa beban ini terlalu lemah. Saya akan cuba mod turbo. Hebat. Itu berkesan untuk saya. Dengan cara itu, saya pasti boleh mengendalikan duri-duri itu. Ini dia. Wahai semua, cukup lihatlah. Semua jelatan Ia berfungsi. Saya agak suka. Saya boleh jadi tukang gunting kaktus. John, apa yang kamu cakapkan tadi? Ups, itu canggung. Raja. Kucing Jad. Ayo, baringlah. Baiklah, baiklah. Tapi jangan gugup. Sekarang tidak sukar untuk melakukan tugas ini. Selesai. Tidak kira berapa lama saya menangguh, giliran saya. Saya perlu melakukannya segera dan melupakannya seperti mimpi buruk. Sangat pahit. Saya tidak suka langsung. Sungguh lucu menonton ini. Ella, kenapa awak cintakan diri sendiri? Maaf, Alex. Saya tak boleh bantu diri sendiri. Biarlah ini jadi pengajaran kepada pasukan. Inilah hidangan baru kami. Ia adalah tuba-tuba yang besar. Saya akan buka. Hebat! Wow! Ia sangat besar! Saya harap saya dapat menjilatnya. Mari buat beberapa
Bagus. Saya boleh makan lollipop. Baiklah, saya takkan cuba pun. Ya, saya boleh jilat cupa-cupa. Ini tak adil. Berhenti jadi Ingramila. Ini tak membantu. Ia sudah diputuskan. 1, 2, Maaf 3, Alex, tetapi saya akan mula. Baiklah, saya akan jilat 30. Kenapa awak lempar pembalut itu kepada saya? Saya cuma tak perasan. Julie tak boleh gigit karamel. Apa yang awak buat? Saya rasa dia dah hilang akal. Awak tak akan dapat... Kami memang murah-murah. Kita tengok nanti. Saya akan ambil tukul besi. Sudahlah Jewel, saya merayu. Tak mungkin. Tukul besi itu patah. Rajtani, kau benar-benar gagal. Kau tidak perlu Saya lollipop. memasak seperti gigi. Kau tahu cara mengatasinya. Itu sahaja. Nampaknya ia akan mengambil masa yang lama. Saya tak tahu nak buat apa lagi. Mungkin dapatkan manikur. Jangan. Apa seterusnya? Saya cuba tidur sebentar. Tidak, ia tidak berkesan. Ia terlalu lama. Mari percepatkan. Bau ini. Tolong. Saya tidak Pulangkan sengaja lollipop mengambilnya. saya sekarang. Saya hanya mahu membantu sedikit. Ayo, bukan semua rasuah. Kawalan? Dia bermakna. Apa? Dia boleh Apa memeriksa maksudnya? begitu banyak Cepat. Ia semakin mengecil. Nah, tak banyak yang tinggal. 1, 2, 3, 4. Itulah jenis perkara yang saya tidak boleh tahan. Berikan saya lollipop itu. Betapa kecilnya ia. Sekurang-kurangnya itu Ia yang tinggal. bersyukur Terima kasih, bahawa... Alex. Apa lagi ini? Ada sesuatu di sini selain karamel. Dapat! Ini getah. Wah, hebat. Itulah dia. Saya boleh dapatkannya, Julie. Kamu tak patut tiup buih besar begitu. Oh, tidak. Gelembung itu pecah. Alex, nampaknya kamu betul. Julie terjebak dalam... Oh, saya rasa sos ranch ini keluar dari bawah penutup. Oh, Julie, kamu betul. Saya memang... Kita akan pergi bermain softball. Bayangkan apa yang ada di luar sana. Tapi masih Dan banyak. itu juga Seri. Jadi lebih baik ia berhenti segera. Terima kasih. Oh, tidak. Saya kena lari. Pecahkan. Ia disapu minyak. Gigit. Saya kena lari. Tak mungkin. Saya kena lari. Saya kena lari. Saya rasa tiada alasan untuk ada vanila. Jika awak sangat gugup, Alex, biar saya mulakan. Ini lebih baik jangan didekati. Baiklah, kita harus ikut peraturan. Mereka tidak akan berjaya. Kenapa tidak? Kerana saya takut. Tapi saya bukan pengecut. Saya akan cuba lagi. Alex, biarkan saya pergi. Si Fons untuk Anda menyelesaikan satu tugas. Saya tidak minta awak tolong saya. Baiklah, sekarang giliran awak dan saya tak boleh lari Mengapa daripadanya. kamu lakukan ini? Julie, itu menjijikan. Tidak tahu. Sekarang kita sama rata, Alex. Haha. Kek yang begitu cantik. Wah, cacing gini hebat. Sekarang mari kita hancurkan mereka. Sekarang giliran Anda untuk memutar roda. Saya takut saya akan mendapat sesuatu yang kurang Cacing sedap. sebenar Saya menjijikkan. Mereka sangat hodoh. Saya tidak boleh letak itu di kek saya. Tidak mungkin. Ia tidak boleh membantu. Sama ada Anda mahu atau tidak, saya perlu. Saya akan pejamkan mata supaya saya tak perlu melihatnya. Ibu, mereka melakukannya dengan sangat teruk. Kenapa sikit sangat? Awak kena letakkan semuanya. Saya tak sangka awak sekejam itu, Kate. Saya ingat awak kawan saya. Ya, ia bukan tanda yang cantik. Tapi itu bukan salah saya. Itu peraturannya. Saya tak mau masukkannya dalam mulut saya. Cacing-cacing itu akan bergerak. Saya pasti tak akan tahan. Menjijikkan. Kita perlu makan ini dengan kek dengan hiasan segera. Ia masih menjijikkan. Rasanya seperti cacing. Saya rasa ada sesuatu merayap di muka saya. Oh tidak, cacing lagi. Saya sangat muak dengan mereka. Mereka sudah merayap ke dalam rambut saya. Bila ini akan berakhir? Bolehkah saya lebih berhati-hati, tolong? Satu lagi, dan ia akan terbang betul-betul ke hidung saya. Oh,
Mereka cakap awak tambahkan lubang dalam semua kelembapan kak cacing gummy saya. Saya tak dapat fikirkan hiasan yang lebih baik. Saya pasti ia bukan sahaja menghiasi kek saya, tapi menjadikannya lebih sedap. Lihat betapa cantiknya mereka. Mereka memang kelihatan menakjubkan. Hai! Dan betapa lazatnya ia. Anda tidak tahu. Saya rasa saya bersedia untuk makan sebiji kek sekaligus. Oh, saya tidak dapat memikirkan gabungan yang lebih baik. Hei, beri saya perjalanan. Beri saya senarai. Satu demi satu mungkin. Tolonglah. Apa jenis omong kosong tu? Kamu tak perlu pegang pun untuk itu. Itu jawapan yang tidak saya jangka. Tak apa. Saya akan ajar kamu satu pengajaran, kawan. Saya boleh berdiri dengan sempurna. Mari lihat kamu menjadi lebih kuat. Pertahankan diri kamu. Kamu pertahankan diri kamu. Saya tahu siapa yang harus diserang. Hebatnya kamu. Saya akan ambil peduli untuk mengambil kek kamu. Saya kalah. Saya takkan dapat rasa kek itu. Saya akan ingatkan kamu tentang itu. Saya ada rancangan baru. Apa yang kamu buat, Bella? Memilih. Sekarang seluruh kek itu pasti milikmu. Itu hebat. Indah. Saya pergi dulu lagi. Oh tidak, saya akan diterbangkan. Betapa kuatnya angin ini. Oh tidak, tak mungkin. Itu chili. Akhirnya kamu dapat yang pedas, bukan yang manis. Mari kita lihat bagaimana kamu menghadapinya. Saya pasti kali ini nasib akan berpihak pada saya. Anda ada mata marmalade. Itu tidak adil. Kenapa itu selalu adil? Itu manis. Sayang. Saya mempunyai mata jam yang bagus. Lihat kek saya. Ya ampun, itu gabungan rasa terbaik. Saya akan ingat kek ini selamanya. Saya juga mahu mencubanya. Saya tahu. Kamu tak kongsi dengan saya, jadi saya pun tak akan. Gila, kamu hampir buat saya berubah. Baiklah sekarang, kamu pasti takkan kacau kek saya. Dan kenapa saya perlukan garpu ini? Oh, dan dengan tangan saya, rasanya lebih baik. Dan selain itu, kamu boleh masukkan banyak lagi sekaligus ke dalam mulut kamu. Saya tak dapat bayangkan betapa lazatnya ia. Ia bukan kek, ia mimpi manis. Kamu betul, tetapi ada satu kelemahannya. Ia habis terlalu cepat, hanya ais marmalade yang tinggal. Bagaimana jika kamu lemparkan dan tangkap dengan mulut kamu? Saya tak tahu bagaimana perkara itu berlaku. Terima kasih, saya dapat mencuba marmalade akhirnya. Sekarang kek cili anda. Terima kasih kerana mengingatkan saya mengenainya. Baiklah, saya akan mula dengan dekorasi. Ngomong-ngomong, ia nampak agak bagus. Lihat betapa padannya warna-warna itu. Sekarang mari kita cari tahu bagaimana rasa kek awak. Awak boleh buat tanpa kami. Nampaknya saya akan bekerja. Saya perlu berlatih. Saya sudah dapat rasa pedasnya. Saya tidak suka chili. Bazir sedikit. Kencing beberapa kali sekaligus. Anda akan lihat tiada apa yang baik akan datang daripadanya. Jangan cuba manjakan saya. Habis semuanya. Itu sahaja. Terima kasih kerana menonton. Nampaknya saya terlalu berlebih-lebihan. Saya tidak sepatutnya membuat chili sebenar. Tunggu sekejap, Kate. Saya akan ambilkan air untuk kamu. Ya, Tuan. Ini giliran saya untuk memutar roda dulu. Cactus, itulah maksud saya. Tapi ini pelik. Bagaimana saya sepatutnya makan ini? Tunggu sebentar. Saya rasa ada kesilapan. Roda berhenti pada kentang goreng. Baiklah. Tiada cara untuk menipu. Betul. Kamu tak boleh menipu saya. Sekarang saya pusing roda ini. Kecap saya menjadikannya sedap. Ya Tuhan, betul tu. Begitu banyak pilihan. Kamu perlu berikan kepada aku di sini. Selamat tinggal. Damai. Apa maksudnya? Tunggu! Saya mahu mencuba sendiri. Saya rasa jika anda gabungkan warna-warna ini, ia akan menjadi sangat cantik dan cerah. Tuhan, baunya sedap. Saya hampir tak dapat menahan diri daripada memakannya. Nampaknya ia memang sangat hebat. Saya sangat ingin mendapat kek seperti itu. Anda tidak perlu menggunakan semua gula-gula getah untuk hiasan. Anda boleh makan satu untuk berseronok. Ya betul, tengok saya dapat hati. Wah, itu sangat comel. Saya rasa saya telah melengkapkan keseluruhan komposisi dengan sempurna. Itu bijak. Anda seorang penghias yang hebat. Terima kasih. Saat yang dinanti-nantikan akhirnya tiba. Anda boleh cuba apa yang saya ada. Saya tidak ragu. Ia sangat lazat. Oh ya, Anda memang 100% betul. Saya tidak akan berhenti sehingga saya memakannya semua.
Tapi awak semua kacau bilau. Di mana selonggok senjata awak? Sudah setahun dia cemburu padaku. Oh, aku benar-benar lupa bahawa kamu boleh membuat gelembung dari gula-gula getah. Mungkin kita patut berhenti? Gelembung ini menakutkanku. Ia sangat besar. Itu dia. Aku perlu hentikan. Tapi maaf. Awak buat saya terlekat dengan gula-gula getah. Ini semua jus yang sebenar. Ramai bersumpah pada musim buruk. Saya sudah kata berhenti. Oh, tidak. Kaktus peduri. Saya tak boleh makan ini. Buat sesuatu. Itu masalah kamu. Saya ada idea. Saya akan cuba melaksanakannya. Oh, tidak. Saya perlukan sesuatu yang lebih kecil. Yang ini pun terlalu besar. Tetapi gunting kuku adalah saiz yang tepat. Kaktus saya. Duri-duri itu pasti jangan tembak. Itulah tujuan rancangan awak. Terima kasih. Saya harap sekarang saya boleh makan kek kaktus saya dan tidak cedera. Apa? Kenapa lama sangat? Saya dah mula tertidur. Hei, bangun! Apa yang kamu buat? Saya cuba. Cepat hias kek kamu dan makan. Saya ada idea. Saya perlu gosok kaktus saya pada parut. Kemudian ia akan lebih mudah digunakan untuk menghias. Lihat betapa rata lapisan itu. Saya telah melakukan kerja yang hebat. Bagus untuk anda. Masa untuk tahu bagaimana rasanya. Kaktus itu sedikit pahit, tetapi secara keseluruhan tidaklah teruk. Itu hebat. Wah, adakah ini botol saya? Ia sangat kecil. Dan saya ada botol yang lebih besar. Cukup saiznya. Untuk saya. Kamu tahu apa yang kamu ada baik? Saya bonus botol terbesar antara semua anda. Hebat sekali. Saya boleh isi untuk bertahun-tahun. Kim, awak yang paling malang. Mari coba yang awak punya dahulu. Baiklah, mari buka botol itu. Walaupun kecil, pengisian masih sangat lazat. Ini Skittles dan jeli madu. Pasti sedap. Sangat lazat. Oh, iya. Oh, ada beberapa yang tinggal di bagian bawah. Apa yang perlu saya buat? Bagaimana saya nak ambilnya? Tunggu, lidah saya. Ia tersekat. Bila ia membantu? Baiklah, saya tahu apa yang perlu dilakukan. Mari kita potong. Jangan potong lidah saya. Tidak. Ya, saya lakukannya. Terima kasih. Baiklah, sekarang giliran saya untuk makan gula-gula jeli yang besar ini. Sangat lazat. Oh, ya. Saya sangat menyukainya. Sedap. Okey, mari kita perah lebih banyak. Kita dapat yang oranye dan kuning. Kamu mau? Tolong Tangan jangan saya, turun. tangan saya, ya. Gadis-gadis, tolong saya. Mari kita buka. David, tidak, saya boleh saja. Tunggu, apa? Ia tersekat. Tolong. Baiklah, tidak mengapa. Teruskan, Dina. Oh, betul tuh. Mari kita coba keluarkan yang satu ini. Tidak semudah yang saya sangka. Baik. Terima kasih. Oh, ayo. Satu lagi rancangan. Dan inilah satu ide yang hebat. Saya boleh letak sekumpulan gelang getah pada botol itu. Kemudian gelang getah itu akan memerah botol dan semua gula-gula akan diperah terus kepada saya. Saya hanya memerlukan banyak daripadanya. Ia berfungsi. Skittles sudah mula keluar dan ia sangat lazat. Oh ya. Sangat sedap. Ada lagi gula-gula? Hello? Gula-gula tak keluar. Apa patut saya buat? Kawan-kawan, saya tak tahu. Oh, betul. Saya ada idea lain. Sekarang saya akan potong botol ini. Nampak? Ia berjaya. Sekarang saya boleh makan dengan senang hati. Boleh tolong saya juga? Pasti. Wah, terima kasih. Saya ada Skittles di tangan saya sekarang. Gordon, terima kasih banyak, Gina. Kamu boleh makan sekarang. Oh ya, betul tuh. Ini sangat sedap. Saya tak boleh berhenti. Oh ya, saya sangat suka. Sangat lazat. Saya dah habis. Apa ini? Brilliant mendapat kek yang begitu besar dan saya yang paling kecil. Ini tidak cukup untuk saya.
Malah Dina mempunyai kek yang lebih Wah, besar. cantiknya kek ini. Oh, Saya tolonglah. suka warna merah jambu. Dan saya ada kek yang paling besar sekali. Dan ya Tuhan, saya tak pernah makan kek sebesar ini sebelum ini. Dan ia milik saya. Oh, tetapi lihatlah Quentin. Ia sangat kecil. Baiklah, ia sangat kecil. Tapi saya boleh makan dalam satu gigitan. Krim berperisai strawberry. Sedap. Tapi ada lilin di sana. Dan saya boleh buat satu hajat. Saya mahu dapat yang paling besar dan sedap kali ini. Tiup. Oh tidak, kek saya. Oh, kenapa kamu ketawa dengan saya? Malam ini giliran kamu. Oh ya, Quentin. Giliran saya. Tidak, saya tidak akan berkongsi. Dengan awak. Kita buat hajat. Quentin, berhenti. Bar sound. Saya selalu menang banyak gula-gula dan banyak patung. Begitu tamak. Saya mendapat idea untuk satu gurauan yang menarik. Saya akan letakkan patina mercun sebagai ganti lilin. Mari kita lihat bagaimana ia memadamkan mercun itu. Kenapa tidak berfungsi? Ayuh, tiup. Apa yang berlaku? Kenapa saya penuh dengan kek? Lihat, itu kelakar. Quentin, kenapa awak buat begitu kepada saya? Kawan, Kek masih sedap. Saya suka. Betapa enaknya. Baiklah, Kimberly. Oh ya, Sekarang si Rida saya mau makan kek yang besar dan sedap serta hebat ini. Benar. Tapi saya akan membuat hajat juga. Ya, saya harap ia menjadi kenyataan. Tapi sekarang saya mau makan kek yang sedap ini. Cantik dan hebat. Begitu mudah. Sedap. Oh iya, saya suka potongan pertama ini. Tunggu, apa yang sedang berlaku? Kenapa kek saya mengecil? Hei. Apa yang kamu semua lakukan? Itu kek saya. Ups, Tina, kita telah dilihat. Berhenti. Saya marah dengan awak Baiklah, sekarang. kita tetap akan makan kek itu. Betapa hebatnya. Ia dengan krim dan strawberry. Kombinasi yang super. Ya. Baik. Dan saya mempunyai yang paling kecil. Kenapa ia begitu kecil? Saya ada strawberry terbesar di dunia. Dunia adalah krim putar terbesar. Keinginan saya telah menjadi kenyataan. Saya mendapat hidangan terbesar. Saya sangat gembira. Lihat Tina, dia seorang yang kalah. Baiklah. Mungkin bahagian saya lebih kecil, tapi ia masih sedap. Mari letak krim putar dan terus ke mulut saya. Oh, sedapnya. Sangat baik. Ini... Dah habis sekarang. Baiklah, giliran saya. Mari kita coba. Mari mulakan dengan strawberry. Tetapi tunggu, saya boleh gabungkan strawberry dan krim putar. Mula-mula, picit krim putar ke dalam cawan. Dan sedikit di dalam mulut. Suka. Sedap. Sekarang saya ambil strawberry, perah ke dalam krim, begitu sahaja. Dan sekarang kita kacau semuanya dengan sudu. Dan sekarang saya dapatkan krim strawberry. Sedap. Idea yang hebat. Sudah tentu, sekarang saya akan makan beberapa roti bakar. Ini pembakar roti. Dan roti hampir siap. Baiklah, mari tangkap. Yay. Sekarang saya letakkannya di atas pinggan dan sapu sedikit krim strawberry di atasnya. Dan inilah sandwichnya. Saya akan buat beberapa lapisan. Jadi ia tidak akan jadi sandwich. Ia akan jadi kek. Ide yang hebat, kan? Hampir siap. Voila. Ada yang kurang. Oh, betul. Hiasan krim putar di atas. Baiklah, saya telah melakukannya. Biar saya coba. Hai. Tidak. Katakan. Kan dia predator. Dia tahu saya tak coba apa. Oh, tak. Sekurang-kurangnya saya bersih sekarang. Tetapi makanan saya tidak. Baiklah, mari kita coba juga. Ia sungguh lazat. Baiklah, Quentin. Sekarang giliran kamu. Oh, kamu betul. Biar saya fikir. Oh, saya ada idea yang hebat. Saya ambil krim, goncang, dan sekarang masukkan terus ke dalam strawberry dan ratakan. Lihat, strawberry itu penuh dan menjadi lebih besar. Hebat. Wah,
Oh, ia meletup. Haha, ia sangat seronok kan gadis-gadis? Sekarang kita dilipat. Sesuatu yang lazat, mie hitam, betapa luar biasa. Saya rasa saya suka rasanya. Versi kat ini, betul serpiwars for the kuros. Moriak tidak kaya ko itu sit ay wifi. Burrata agak baik. Mongol sir double. Mike, teruskan. Kami akan biarkan kamu pergi dahulu. Maaf, tetapi saya tidak boleh menunggu lama. Saya perlu makan mie saya dengan segera. Oh, penyepit bodos. Tidak mudah untuk memisahkannya. Ya, nampaknya Anda juga tidak begitu pantas. Oh, berhati-hati. Tidak perlu membaling kayu. Saya hajar truk Sergei Sima. Oh, area ide Cruddy Man. Fruit sigurok menantian ini. Senadikasyon na biram siya may atake elsewhere. Sehingga salteri sa shoot'em full iraw fin. Bumakalatakan batang dalam balang dan lilikan mi di sekelilingnya. Para sa buwan idea yang saya seperti Wesley Al-Bakar sedikit berselera. Itu wajib masjid basi saya lanjut siya. Dan sekarang Anda boleh makan itu juga. Jangan buang produk yang sama. Memang sedap. Baguslah saya masih ada satu bahagian penuh. Wah, ia kelihatan seperti ice cream mie. Oh, maaf, ia baru keluar. Oh, ia sangat teruk. Kamu perlu belajar adab, Phoebe. Saya tidak akan guna penyepit. Saya ada rancangan lain. Untuk permulaan, saya akan letakkan di atas tisu supaya tidak kotor. Begitulah cara wanita sebenar harus berkelakuan. Dan sekarang saya akan makan dengan garpu dan pisau. Mi bodoh, saya tak boleh uruskan. Oh, nampaknya adab yang baik juga gagal pada kamu, Mia. Saya tidak akan biarkan sesiapa ketawakan saya. Lihat dan cemburu, Phoebe. Saya akan selesaikan tugas saya dengan mudah. Oh, mie yang sangat sedap. Apa itu? Itu mengagumkan. Saya kagum dengan Anda. Bagus mendengarnya. Dan bagaimana dengan kamu, Mike? Nampaknya tab sebuah banyak parents. Ini dia. Chart, Mike, Arbor, Kau summary finish, Führer, serious in the Burwings. Games juga streaming niya po. Simmer hampir turn up seperti yang Zin daripada makan bahagian Mike. Mungkin kita tak patut menafikan dia keseronokan ini. Kita telah bertahan begitu lama. Kita sepatutnya melakukannya sejak dahulu lagi. Karena saya tidak boleh berhenti. Hei, Mia, jangan menghalang. Mie hampir masuk ke mulut saya. Oh, kemana ia pergi? Betapa selekehnya kamu, Mike. Oh tidak, kamu sudah makan semuanya. Kami baru sahaja memutuskan untuk membantu kamu. Dan di mana makanan baru kita? Apa? Yo, ada kayu dan spice makanan. Awak betul, kerana kami dapat kaktus. Mari kita lihat seberapa cepat kita perlu makan mereka. Baiklah. Wah betul, Mia. Saya perlu cepat. Dan saya boleh mengambil masa saya. Tidak tahu sama ada ia perkara yang baik. Garisan emas bukanlah asing bagi saya. Mars tidak simpan kad-kad itu, Sager. I'm tak benar-benar tergesa-gesa. I'm tak faham kenapa perlu terburu-buru. Kirain I was yet to get our kill with fingering it juga. Mereka terus terang kaktus kita. Aduh, hidung saya. Ada jarum tercucuk. Ia tidak begitu menyenangkan. Biar saya bantu awak, Mia. Jangan cucucai Friday ke rancung darah. Baiklah, kaktus itu telah lepas yang marah. Sudah tiba masanya untuk menghadapinya. Ambil ia. Itu lebih baik. Saya suka. Mari sini, budak berduri. Saya akan potong kamu menjadi kepingan kecil. Oh, Mia, berhati-hati dengan senjata kamu. Ia sangat tajam. Wah, Phoebe, jangan terlalu perhatian. Lihat, Mike. Ia telah mengambil banyak daripada saya. Dan sekarang saya akan memotong semua duri tajam. Baiklah, itu hebat. Sekarang anda boleh mencubanya. Ini adalah rasa kemenangan. Mia, it's right sure work on its it's area. Perkara utama pada saat-saat seperti ini adalah untuk tidak mendapatkannya di bawah lengan saya. Saya akui, ia bukanlah perkara paling sedap yang pernah saya rasa. Oh, sekarang begitu pahit, memang menjijikkan. Jangan rosakkan selera saya. Maaf, saya tidak akan berpura-pura. Apa masalah dengan kamu, Mia? Untuk seketika, saya fikir saya akan muntah. Tetapi sekarang semuanya baik-baik saja, Mike. Aduh, saya harus hendak menyentuh kaktus itu.
Wah, jika Tios lebih kuat, duri-duri itu akan terbang. Kenapa tidak gunakan ia? Bagus. Bagaimana Anda berjaya melakukannya? Biarlah itu kekal rahsia saya. Kamu tahu, jika kamu bayangkan ia sebagai aiskrim, maka ia tidaklah begitu teruk. Saya malah suka. Oh tidak, nampaknya kamu tidak sepatutnya membuat kesimpulan terlalu cepat. Tetapi saya sudah beri amanan kepada kamu. I covered sunset hampir rayos cactus saya. Aduh, kenapa sakit sangat? Aduh, jari saya terasa terbakar. Kesabaran saya hampir habis. Nampaknya saya perlu cepat. Baiklah, saya ada rancangan. Apa yang awak ada di situ, Phoebe? Gunting. Hussein bin Winner. Cel boleh wall duri terin muntah. Ayuhlah, kain penat kawan-kawan. Jangan jerit pada saya. Saya mula rasa gugup dan buat semuanya lebih perlahan. Mia, saya bertahan dengan sisa kekuatan saya. I Clay Lion, Ting Town Baron, I Clay Spasa Diri. Adakah kamu memikirkan apa yang saya fikirkan, Mia? Ya, Mike, sudah tiba masanya untuk kita membantunya. Saya akan beraita sains Rami. Mia, mari kita mulakan. Idea yang bagus. Saya rasa kita boleh melakukannya bersama dengan cepat. Baiklah, itu sahaja. Daiwasan, kamu adalah sound saya. Oh, terus sekali banyak. Sekarang saya boleh coba kaktus saya. Oh, dia melambat lagi. Saya tak tahan lagi. Makanlah. Mike, apa yang kamu buat? Berhenti saja. Saya tidak berberacer. Ada menggo, Schuster. Patrice, sisani bersih for yang snaing nina. Anda betul, Mike. Saya benci ikan. Saya takut kita tiada pilihan. Mari kita lihat. Apa? Oh, saya perlu makan dengan perlahan. Dan saya secara purata, tetapi itu tidak menjadikannya lebih mudah. Kadar itu agak baik. So, saya bersedia untuk menyelesaikannya secepat mungkin ya. Dan saya pun tidak tahu di mana hendak bermula, walaupun masih ada satu pemikiran. Apa yang kamu lakukan, Mia? Kenapa kamu perlukan pakaian ahli silap mata? Sekarang yang amang your rider for the kejayaan. Saya akan tunjukkan satu helah yang luar biasa. Sedap. Apa ini? Siapa yang letak ikan dalam sup saya? Tidak, ini keterlaluan. Ikan itu sudah tiada. Tak mungkin. Saya beritahu awak akan terpikat. Oh, siguro ba? Gray Monix sudah. Umiandas boleh fishing. Terkadang direct. Biar lelah cari tahu segalanya, guys. Adas kurang-kurangnya bawa balik ikan ini. Lihat Mia, ini milik kamu. Oh, tidak. Kepala saya. Saya tak terhela akan inch go. Perlu makan ini, sure. Tetapi first saya akan habiskan bahagian saya. Wah, ini sesuai dengan kamu, Mike. Saya selalu bermimpi untuk menjadi seorang chef. Saya rasa saya mempunyai bakat dalam bidang ini. Wah, awak buat dengan baik. Terima kasih, Mia. Saya sedang mencuba yang terbaik. Ini sebenarnya kelihatan sangat hebat. Kami dah sejumlah apa ini masuk sebuah. Wah, dia mencok koko wang bish. Hos, erawas sira word as ko word answer do sir. Sila mo lagi ya. Pag tiwa ko wahan showing the serious tabutin na si terakhir. Hebat, itu sempurna. Kamu juga boleh merawat saya. Walaupun ada idea yang lebih baik, saya akan masak sesuatu yang lazat untuk diri saya. Mike and Bean, mula-mula kamu perlu buang semua benda yang tidak perlu. Wah, Mia. Rupa-rupanya kamu juga tahu cara menggunakan pisau. Apa? Saya tidak malas supaya ini seperti pada diri saya. Mari kita lihat jika saya boleh mengendalikan pembakar gas. Nampaknya berjaya. Lihatlah betapa lazatnya stik ikan ini. Ya. Ada sesuatu yang kurang. Beras? Oh, bau apa ini? Ia membuat saya gila. Terakhir, Mia ada boleh menjadi pesaing hebat di dapur. Cari lagi, Mike. Saya tidak masanya untuk mencuri apa yang saya ada. Wah, betam lagi untuk memotongnya. Saya pasti rasanya akan mengejutkan saya dengan menyenangkan. Oh, ikan ini cair di dalam mulut, sangat lembut dan pada masa yang sama berjus. Bravo, Mia. Oh, lihat. Phoebe masih belum bergerak. Mike, awak salah. Saya akan mencubanya.
betapa kerasnya. Sudah boleh gigit. Hangguri Phoebe yang ginikan murutuan segar mental. Mungkin makai kata suara ini. Alangkah cantiknya. Saya selalu ingin menyertai cabaran merah jambu. Saya tertanya-tanya apa yang ada di bawah penutup. Hebat! Saya suka beruang dan gula-gula getah. Kombinasi yang sempurna. Saya hanya perlu memakannya. Oh, ia terlalu ketat. Gigi saya tidak dapat menghadapinya. Ini semacam ejekan. Tetapi saya tahu bagaimana untuk memakannya sebenarnya. Gergaji ini akan membantu saya. Hebat. Boleh awak, tapi bagaimana dengan berkongsi dengan kawan? Tolonglah, tidak, ini beruang teddy saya kedekut. Yay. Dan sebenarnya saya juga dapat yang sedap. Saya hanya bawa ke terakhir. Ya, dan untuk ini ada mie di sini. Sangat sedap, saya tak pernah makan mie merah jambu sebelum ini. Tunggu sebentar. Berhenti? Apa itu? Dari mana datangnya lada ini? Apa? Oh, tidak, mie pedas. Aduh. Tolong! Oh, tidak. Kita perlu lakukan sesuatu dengan segera. Saya rasa saya ada pemadam api di suatu tempat. Apa? Seorang ia akan banyak membantu. Oh, saya tidak tahu bahawa menjadi seorang ahli bomba begitu traumatik. Hei, wah, tiba-tiba beruang saya hanya menjadi lopa. Maaf, saya tidak sengaja. Lebih baik tangkap sedikit buih. Apa yang menanti kita kali ini? Sudah tiba masanya untuk mengetahui. Tidak, saya benci lemon. Tetapi saya ada air pancut coklat. Semua orang menyukainya. Ia akan manis dan sangat sedap untuk saya. Ini adalah lemon bukan berwarna merah jambu. Dan cabaran ini berwarna merah jambu hari ini. Jadi saya tidak akan memakannya. Tada, jangan ucap terima kasih kepada saya. Apa? Ini satu-satunya lemon merah jambu di dunia? Syara mana? Masam. Balsam gue jadi saya boleh menghadapinya. Saya boleh melakukannya. Saya akan buktikan kepada semua orang. Ya Tuhan, selesai. Yang seterusnya. Dan yang terakhir. Oh tidak, ini benar-benar teruk. Ya Tuhan, apa yang salah dengan muka awak? Oh, anda terrestrias de molestria do original baikal suzelters basis lucarai situai cair. Wow, basia sadwir. Ternyata wancar basa sebuah perisa strawberry. Lebih baik makan dengan sudu. Walaupun anda memerlukan yang lebih besar. Syarat yang saya perlukan. Sedap. Bagus. Hebat. Biar saya rasa coklat ini. Apa? Tidak, ini milik saya. Baiklah, tidak mengapa. Tepat sekali saya baru mendapat idea yang bijak bagaimana untuk membalas dendam. Sekarang saya akan membuat beberapa gerakan tangkas dan lemon ini akan bertukar menjadi lollipop yang menyelerakan. Hebat. Selesai. Dan langkah terakhir adalah taburan. Hei, Tama, mari kita tukar. Saya beri awak lollipop ini dan awak beri saya coklat itu. Oh ya, baiklah. Saya tiada apa-apa untuk rugi. Betapa seronoknya. Akhirnya dapat menyingkirkan lemon yang menjijikkan ini. Lollipop jenis apa ini? Ia tidak sedap. Ya, ia adalah lemon. Tidakkah kamu malu dengan diri sendiri? Saya akan tutup air pancut coklat. Tidak, apa yang kamu lakukan? Ia akan meletup. Oh tidak. Betapa bagusnya saya sentiasa membawa payung bersama saya. Oh tidak, dan saya diliputi coklat. Mari kita tentukan dengan batu, kertas, gunting siapa yang akan menjadi yang pertama. Hurai, saya menang. Saya menang lagi kerana Fanta merah jambu dengan bentuk sfera dan cermin mata menunggu saya di bawah penutup. Baiklah, mari kita cuba betapa sedapnya ia. Wah, kunyah. Wah, biar saya minum sedikit. Oh, tidak! Apa? Kenapa awak dapat Fanta yang sedap dan saya dapat raksasa ini? Mimpi ngeri, walaupun mungkin ia tidak begitu teruk. Bingo, mungkin ketam ini akan membantu saya mencuri sedikit Fanta dalam ketamakan yang tidak pernah puas ini. Pelik. Di mana Fanta? Kenapa ia tidak mengalir? Apa? Beraninya kamu. Maaf, adakah kamu habiskan Fanta saya juga? Ini tidak boleh diterima lagi.
Sekarang kamu perlu makan ketam yang menjijikkan ini. Baiklah, mungkin ia tidaklah teruk sangat. Aduh, sakit. Cepat lepaskan saya. Sekarang sampai collision main sweater badut. Saya rasa saya setuju free collision memben biasa untuk melumpuhkan ketam ini. Kau hanya sebab late memasaknya. Sekarang cabaran ini akan bertukar menjadi memasak kerana sudah tiba masanya untuk memasak ketam ini. Mengambil periuk dan memasukkan ketam ke dalam air. Selesai. Sekarang kita tunggu sebentar. Dan sesadat besar Merceria. Saya sekarang dia sudah boleh dimakan. Oh. Dah mari bisa ukat RG bopek syari. Tambah tu khas sangat sedap. Saya buat gizi makan ketam seperti ini ya Tuhan. Ia sangat bagus. Tidak, baiklah. Adakah anda keberatan jika saya buka penutupnya dahulu? Betapa cantiknya! Satu mesin keseluruhan yang terdiri daripada gula-gula getah merah jambu. Itulah yang saya faham sebagai nasib. Tetapi bagaimana saya keluarkan gula-gula getah ini? Anda hanya perlu letakkan shilling di situ. Ayuh, oh, shilling. Tetapi I buat sampar dengan baik. Jika untuk gula getah tanpa shilling, itu dia akan memper. Ayuh, keluarlah. Kamu uruskan itu dan saya lihat apa yang saya ada. Oh, baiklah, kalau saya juga semit berkaca dari saya menawar chupa chups. Yang usis, coba dia langsung yang manis. Oh, is plastik. Saya tertanya-tanya apa yang ada di dalamnya. Ada banyak chupa chups di sini dan semuanya milik saya. Pertama, Anda perlu menanggalkan pembungkusnya. Apa? Oh Tuhan, lihat betapa lazatnya ia. Dan yang paling sedap dari saya sebagai semuanya tanpa sebarang shilling. Oh wow, sangat sedap. Saya mau makan semua lollipop. Hey, apa masalah dengan kamu? Oh Tuhan. Oh, mereka nampaknya terlalu besar. Bagaimana saya nak keluarkan mereka? Ayo, keluarlah. Akhirnya, sekarang saya ada mulut penuh dengan chupa chups. Saya tak pernah terfikir pun. Yang tinggal hanyalah untuk menelannya. Semua selesai. Hey, pelik apa ini? Kenapa shilling-shilling ini free berada di bawah chupa chups? Mungkin dia untuk saya. Lebih tepat lagi, untuk mesin gula-gula getah saya. Baiklah, saya setuju untuk memberikan shilling kepada anda, tetapi anda perlu berkongsi gula-gula getah dengan saya. Mari kita cuba. Saya pasti akan memberinya makan. Saya setuju. Akhirnya saya ada shilling. Baiklah, ini jadi gula-gula getah itu milik saya juga. Oh, berapa lama saya menunggu ini? Betapa sedapnya. Hebat! Wow! Wah, berapa banyak gula-gula getah di sini? Apa bezanya? Mereka milik saya juga. Kunyah. Apa? Tapi bagaimana dengan perjanjian kita? Maaf, penipu. Penipu? Berhenti berceloteh. Lebih baik lihat gelembung apa yang akan saya tiup. Oh, ia terlalu besar. Saya rasa ia akan seronok jika saya cucuk dengan kayu. Aha, nah itu dia. Hei, saya diliputi gula-gula getah. Keluarkan dari saya. Itu akan hebat. Saya akan lihat. Saya sudah ada yang cukup lakukan. Kita perlukan coklat mencairkannya dalam mangkok. Oh, sedap. Saya bercakap dengan lidah saya. Ni sekali Fairy Mater Kikat. Gawang beri sangat lazat dan penggoda kecil.
aking work kiri first ribbing saya untuk menghias tekstur. Saya mengharukan Fanta daripada Fanta. Saya boleh lakukan ini dengan tangan saya untuk mencipta dan memecahkan benda. Hebat! Saya jadi berimajinasi. Saya akan buat muka masam. Wah, kamu hebat. Tepat sekali. Tahu apa yang saya nak buat. Oh, jangan risau. Dan beberapa lebah yang boleh dimakan. Wah, mereka sangat panjang. Yang ini menyala. Oh, lidah saya melekat. Aduh, Elsa, jangan buat gula-gula sejuk macam yang ini. Wah, lebah-lebah. Saya sangka mereka betul-betul sedapnya. Dan bagaimana rasa kek itu? Sekarang, masa untuk kek ini. Gula-gula kegemaran saya, KitKat dan Maltesers. Ia sangat lazat, Anna. Anda memang terbaik. Dan kemenangan adalah milik Anda. Saya mahu susu kocak. Saya sedang menunggu susu kocak paling sedap di dunia. Hahaha. Satu idea terlintas di fikiran saya. Saya akan membuat milkshake coklat menggunakan ais krim coklat. Ia akan sangat sedap. Oh, ayo. Hebat. Bahan rahsia saya. Apa? Ia adalah satu kotak penuh coklat. Saya telah mengumpulnya selama 10 tahun. Ia adalah coklat terbaik di seluruh kerajaan. Baiklah, sedikit susu dan banyak serbuk koko dan... Terlalu banyak coklat di sini. Oh, maaf, Prancis. Saya sangat malu. Saya akan betulkan. Itu lebih baik. Menuangkan serbuk koko ke dalam koktel, sedikit Nutella dan mengadun semuanya. Oh, kenapa awak menggigil sangat? Oh, miniature fairy glass cocktail. Tuangkan sedikit sirap coklat di sekeliling tepi. Sekarang tuangkan koktel coklat ke dalam. Taburkan sedikit krim putar. Koktel ini adalah apa yang Emma inginkan. Apa kabar? Oh. Kita akan buat api. Terima kasih, Christoph. Mari kita lakukan ini. Panggang marshmallow. Ia lebih sedap apabila dipanggang. Panas sangat. Biar saya bantu awak. Sedikit sihir. Itu jauh lebih baik. Oh, terima kasih, kakak. Sekarang giliran saya untuk mengejutkan awak. Biar saya tunjukkan resipi saya. Saya perlukan adingga biru, berunjuri beige lala pinggan. Ciao serving ambil gelas. Beri celok banyak gerial sirap. Dikemudian dalam taburan berwarna biru. Mau lebih banyak air? Masukkan sedikit ais di sana.
sedikit susu. Bagus. Dan itu, cantiknya. Tuangkan semuanya ke dalam ini. Krim di atas. Beberapa keping salji, coklat, dan straw. Koktail saya sedia untuk Emma. Elsa, hebat sekali. Dan saya mendapat idea. Saya akan buat koktail dengan saya. Sirap maple menghiasi tepi mengambil sedikit ais krim. Rasanya sangat lazat. Masukkan ke dalam pengisar. Saya mau tambah sedikit kacang. Tapi walnut tak sesuai, gigi saya tak boleh. Saya patahkannya. Itu idea yang buruk. Ya, berhasil. Ya. Bagaimana saya nak letakkannya semula? Kembali kepada kacang. Letakkan beberapa dalam pengisar, tuang semua susu dan kisarkannya. Tuang terus ke dalam situ. Tambahkan sedikit krim putar di atasnya. Rasanya sentiasa hebat. Sekarang saya perlu cairkan sedikit coklat. Ini boleh dilakukan dengan cepat dalam cerek. Apa? Maafkan saya. Hah? Awak tak faham? Ada air mendidih di dalam tu dan coklat serta air mendidih pasti akan Elsa, cair. bolehkah kamu buat sedikit magic? Yang itu nampak cantik, tapi saya mahu mula dengan yang ini. Krim putar pisang, sedap. Oh, sedap. Oh, wow. Lihat yang ini. Hati coklat. Sangat sedap. Dan koktailnya sungguh luar biasa. Christoph, luar biasa. Dan Elsa, apa yang hebat. Biar saya lindungi awak, sayang. Tetap hangat. Terima kasih, Elsa. Hentikan itu. Baiklah, Christoph adalah pemenang. Sekarang saya mahu biskut. Adakah ia jelas kepada semua orang? Apa yang patut saya buat? Saya tidak tahu. Kita perlu menggunting biskut bulat. Meletakkannya di atas dulang pembakar. Saya dapatkannya. Oh, biskut. Tolong. Bayi Amber pasti gembira. Lurus. Masukkan ke dalam ketuhar. Wah, awak buat biskut yang hebat. Saya juga sudah bakar biskut saya. Ia perlu dihias sekarang. Ah, saya ada idea. Saya mau hias dengan pretzel. Hebat. Ia akan panas. Ini akan menjadi hidung rusa sekarang. Oh, ya, step. Maple Dodget. Dan ini mengejutkan. Dan ini adalah sesuatu yang klik. Baiklah. Semuanya sudah siap. Oh, apa itu? Oh, biskut saya semua. Sudah selesai. Apa Tarik yang ia sedang keluar. Ia kelihatan sedap dan ia tidak hangus pun. Saya akan menghias semuanya dengan Nutella. Saya akan mengisi pada setiap biskut. Bau Enak itu masa untuk marshmallow. sangat lembut dan sedap. Saya akan dapatkan awak.
letakkannya pada biskut, ikan, dan membuat sandwich. Ni semua biskut gempet. Hebat. Air sini akan berfungsi. Joey, ini berapa butiran kecil dengan glazer ini? Ia sempurna. Ayo, kamu boleh. Hore. Bersedia? Saya akan cuba ini. Ia dalam bentuk gaun biru. Oh, dan salji. Hebat, hebat. Apa ini? Oh, ia adalah rusa dan ia sangat lazat. Mau sedikit? Saya mahukan menara biskut. Oh, mereka adalah marshmallow dan coklat. Itu luar biasa. Tetapi siapa pemenangnya? Jari saya akan memutuskan. Elsa, awak menang. Terima kasih. Tiket Anda? Bagus. Dan apakah ini? Haiwan tidak dibenarkan di dalam pesawat. Oh, tidak. Saya tak boleh tinggalkan arnab saya. Satu idea. Saya akan sembunyikannya di bawah topi saya dan tiada siapa yang akan melihatnya. Idea yang bagus, kan? Berikan saya anjing Anda. Dia akan menunggu Anda di sini. Seterusnya. Ini dia. Saya tidak merosakkan apa-apa. Takap. Nyaur, saya akan periksa jika awak ada haiwan. Alamak. Anda tidak boleh menipu pengimbas. Mari kita lihat. Seekor arnab? Dia tidak dibenarkan naik pesawat. Lihat pada tanda itu. Oh, jangan bawa dia pergi, tolong. Jangan risau. Tiada apa-apa akan berlaku kepadanya di sini. Sekarang masuklah. Oh, alangkah sedihnya. Saya akan menangis sekarang. Oh, saya rasa saya ada idea. Hello. Dan siapa di bawah topi Anda? Topi? Saya tidak ada apa-apa. Walaupun jika awak ada sedikit sihir, paspor dan tiket akan muncul. Betul-betul. Wah, bagaimana kamu melakukannya? Adakah orang lain? Nampaknya kosong. Baiklah, masuklah. Satu helah yang hebat. Tolonglah naik kapal terbang. Oh, betapa misterinya. Oh, hai. Saya ada kejutan untuk Anda. Ada apa di situ? Nampaknya Anda terlupa kawan Anda di pintu masuk. Sebentar. Tadam. Wow. Wah, bagaimana ini boleh berlaku? Terima kasih banyak. Oh, sama-sama. Tiket Anda. Anda boleh naik pesawat. Terima kasih. Dan kemana kamu pergi? Hello? Saya ada sesuatu untuk bayi Anda. Apa? Anjing menggantikan anak? Bagaimana mungkin? Saya minta maaf. Anda tidak akan terbang kemana-mana? Apa sahaja yang awak katakan? Oh, benda-benda yang mereka datang dengan. Saya akan simpan gegaran ini untuk diri sendiri. Ini tiket saya. Jadi mari kita lihat. Sebentar. Tiada haiwan. Anda boleh pergi. Oh, terima kasih. Tunggu. Anda ada tikus Belanda dalam beg sandang Anda. Itu tidak boleh. Haiwan tidak dibenarkan di dalam pesawat. Jelas? Turun dari kios. Oh, itu teruk. Tidak dibenarkan dengan haiwan, tetapi saya ada kata. Bagaimana kalau aku sembunyikan ia dalam buku? Idea yang bagus. Mujurlah aku bawa pisau bersamaku. Aku akan ukir tempat untuk kawanku dan kami akan terbang bersama. Seperti itu. Hei, berhati-hati. Oh, maaf. Saya tidak bermaksud begitu. Hai, Kata. Adakah awak suka ide saya? Duduk diam di sini dan jangan bergerak. Hai! Hello. Ini tiket saya. Saya baik. Tapi mari kita lihat. Oh, betul. Tak apa. Anda boleh naik kapal terbang. Selamat jalan. Oh, tiada siapa yang nampak. Hello.
Selamat datang ke atas kapal. Hebat, idea saya berjaya. Oh, semuanya baik-baik saja. Hebat. Dan katak saya juga baik. Anda boleh keluar, kawan. Kerja yang bagus. Apa? Seekor katak di dalam pesawat? Ambil ia dari saya. Ini tiket saya. Oh, bagaimana Anda berada di sana? Nah, dah siap. Oh, apa? Awak ada burung kakak tua? Awak tak boleh pergi bersamanya. Oh, kawan. Dia akan tinggal di sini sehingga awak kembali. Oh, bagaimana boleh jadi begitu? Oh, tidak. Adakah Anda mendengar itu? Haiwan tidak dibenarkan. Bagaimana dengan chameleon kita? Satu idea. Apa? Oh, baiklah. Sila. Oh, terima kasih. Bolehkah saya pergi? Sudah tentu. Selamat maju jaya. Mari sembunyikannya di bawah selimut. Saya dah dapat. Baiklah. Hello. Adik saya patah kaki. Jadi bolehkah Anda benarkan kami lalu? Oh, kawan. Oh, tidak. Saya sangat minta maaf untuk Anda. Boleh saya lihat tiket Anda? Terlupa sepenuhnya. Tunggu, saya akan cari mereka. Ini dia. Apakah itu? Ia menggelikan saya sangat. Saya tak tahan. Oh, saya takut pada gelian. Hei, bertenang. Dia sedang memerhati. Apa masalahnya? Tunjukkan kepada saya. Adakah Anda mempunyai chameleon? Anda tidak boleh pergi dengannya. Oh, saya minta maaf. Jadi Anda mengatakan ia tidak boleh berjalan? Dekatnya kelihatan begitu kepada Anda. Adakah Anda ingin menipu? Penipu. Tunggu, kami ada peraturan. Tiada haiwan. Oh, lelaki. Oh, tidak. Saya sangat ingin membawa seekor cincila. Tinggalkan di sini. Ia tidak terbang. Oh, satu lagi pelanggaran. Dan sekarang Anda boleh masuk. Selamat penerbangan. Oh, ayo. Nevis tidak mau terbang tanpa sahabat baik saya. Saya mendapat idea. Wow! Turunkan baju memancing itu. Saya akan ikat topi Panama. Dan saya akan buat tali guna joran. Saya akan pakai cermin mata untuk orang buta dan tepat sekali. Dan saya akan betulkan gambar dalam paspor saya. Itu dia. Ini gadis terbang dan anjing pemandu dia. Saya adalah pakar transformasi. Di mana kapal terbang itu? Hei, tunggu. Oh, dia buta. Adakah Anda mempunyai tiket? Sudah tentu. Ambil ia. Mari kita lihat. Nampaknya betul. Baiklah, ini paspor dan tiket awak. Terima kasih. Sila masuk. Oh, tidak. Tunggu. Oh, betapa sedih. Apa itu? Bukankah dia buta? Apa? Oh, berhenti. Kamu tak boleh berkelakuan begitu. Tidak. Itu saja. Tinggalkan lapangan terbang sekarang. Oh, tidak. Ini dokumen Anda. Biar saya bandingkan Anda dengan gambar-gambar ini. Wow, cantiknya. Ini gadis impian saya. Wow. Ya ampun. Baiklah, hello. Hello. Boleh saya masuk? Oh, tunggu sebentar. Terima kasih. Selamat terbang. Oh, wah. Oh, akhirnya. Saya berada di dalam pesawat. Oh, benarkah? Apa? Oh, saya di dalam kapal terbang? Jadi kita boleh mengambil haiwan peliharaan kita. Ya Tuhan, apa ini? Hamster? Oh, malang sekali. Bagus kamu ada dengan saya. Semoga penerbangan Anda baik. Adakah saya lewat? Ini tiket saya. Anda tidak lambat. Dokumen-dokumen ini baik. Dan apa itu? Oh, tidakkah Anda tahu peraturan? Haiwan tidak dibenarkan. Oh, alangkah malangnya. Saya tahu. Tegakkan kepala Anda. Lebih tinggi. Tidak, lebih rendah. Apa yang awak buat? Anda kelihatan sangat menawan. Saya seorang juru gambar terkenal. Oh, boleh saya ambil gambar Anda? Oh, tentu.
Tunggu sekejap. Saya akan betulkan tali leher saya. Hebat. 3, 2, 1, jom! Oh, ada kilauan di mata saya. Ya, sekarang kita perlu cepat. Mari kita sembunyikan anak kucing dalam beg kamera. Oh, jangan risau. Saya tidak akan tinggalkan awak. Hebat. Saya dah dapatkan macam tu. Hey! Dan ini untuk kamu. Bye. Oh, cepatlah. Sudah masa untuk berlepas. Kamu di sini, sayang? Oh, betapa gembiranya saya. Okay. Tahniah atas penerbangan pertama Anda. Oh, pusingnya ada saya bye. Apa? Di mana anak kucing itu? Anda tidak boleh buat begitu. Tunggu. Oh, apa-apalah. Kami akan bawa awak magnet. Senyaknya ais marmalad. Mereka ada banyak dan saya cuma dapat 1 mata jeli. Hello. Dan itu memang kelakar, tahu tak? memperbodohkan saya. Itu tidak keladaran dia. Mungkin sedikit kelakar tetapi ia masih sangat sedap. Saya rasa Milo marah. Saya rasa gurauan saya akan menggembirakannya. Saya harap ia tidak kelihatan terlalu kejam untuknya. Ia kelakar. Rasanya sangat luar biasa. Lihat apa yang saya telah buat. Oh, ya sakit. Saya, Tuan. Ia sudah tiada lagi. Apa yang kau semua buat? Saya akan sesak nafas macam ini. Mela, awak buat Julie menderita. Dia tak boleh bernafas. Oh, ini sedap. Ini lazat. Tapi dari mana datangnya mata itu? Itu menjijikkan. Selepas kerja gila, makan mata marmalade yang lazat adalah apa yang saya perlukan. Oh, tidak tahu. Baiklah. Sisa diri saya juga mau semua barang-barang saya. Saya cintakan awak. Lihatlah pendapat kata dia pada saya. Alex, apa yang kamu tunggu? Saya sendiri akan makan mata kamu. Apa lagi? Saya boleh uruskan barang saya sendiri. Kenapa kamu tidak menembak? Ya, kulit dan kongsian dengan saya juga sudah kawat. Saya pula ada jangan cuba-cuba. Saya tak akan beri apa-apa pada kamu. Apa yang berlaku? Saya tak nampak dengan jelas. Oh, sial. Alex, kenapa semua orang ada banyak penasihat dan saya hanya ada satu kawan? Saya harap ia sekurang-kurangnya sangat sedap. Saya hanya melaluinya dengan diri saya. Apa yang awak tunggu? Oh, adakah ia seperti sedikit keseronokan? Kalau saya ada idea untuk coklat bar yang berpeluh dan beberapa kejutan licin, saya pasti akan melakukannya. Saya harap Alex tidak menangis lagi. Dapatkan Twix! Danichi, lagu ini untuk coklat bar. Baiklah, ini Dylan Richards. Harapan. Terima kasih. Ya Tuhan. Senfa akan telah siapa tak ia giliran saya makan coklat. Tapi first kita perlu menghilangkan pemadam. Sekarang kita boleh mula. Oh. Ia sedap, ia sangat sedap. Tetapi ada sesuatu yang kurang. Anda tahu untuk apa coklat sempurna? Susu. Oh. Shirin apa semuanya terbang ke muka saya? Saya tiada idea. Apa gabungan ini sepatutnya? Susu coklat, Twix, coklat dikupas. Selamat tinggal. Saya tak mahu kehabisan coklat. Apa yang awak tengok? Alex, kita pun boleh mula makan. Saya baru dapat satu idea yang hebat. Coklat memang sedap tentu saja, tetapi membosankan. Lebih seronok untuk bina menara besar daripadanya. Nutella akan jadi pengikat yang hebat.
screen. Wah, Alex! Saya tidak tahu awak boleh buat menara macam ini. Sudah tentu, saya boleh buat lebih dari itu. Saya harap menara ini akan memecahkan rekod. Saya benar-benar mau semua orang mengetahuinya. Oh, ya. Tapi dia sangat sedap. Lebih baik kita makan sahaja dia. Akan jumpa Anda lain kali. Aduh. Apa yang awak lakukan? Kenapa menara itu bergoyang? Awak akan merosakkannya. Alex, kami minta maaf. Cuma kelayar itu sedap. Tak apa, topi keledar menyelamatkan saya. Sayangnya tentang menara itu. Oh, wah, ada segunung penuh kerepek dan semua itu milik saya. Terima kasih. Ya, kami ada banyak kerepek dan saya ada satu kerepek yang sangat kecil. Saya tak boleh jilat dengan baik pun. Sudah lewat daripada mereka. Ini hanya boleh dilakukan dengan kaca pembesar. Selesai. Sample ng 40 nursery literacy. Serifikasi membuatku spesimen ng Farid Lazat. Kita perlu mengujinya secara empirik. Sangat syat dan juga sangat stream. Alex, giliran Anda. Akhirnya, Itu sahaja. daripada carrying untuk menjadi sangat lapar. Sepanjang tutup shift begitu. Tiada siapa pun boleh buka ke bawah begitu. Tanpa bantuan tambahan, di sini tidak boleh buat. Sekarang ia berbeza. Sekarang saya akan tunjukkan Anda kelas master. Dan Anda akan belajar cara makan krepek. Tiada. Menguap. Tunggu sebentar. Saya kira ini memang berbahaya. Akhirnya giliran saya makan benda sedap ini. Saya minta maaf tetapi tiada apa yang boleh saya lakukan. Keropok terlalu sedap. Saya sayang kamu. Aduh. Tapi kalian harusnya menyelamatkan saya. Saya hampir tidak merasakan pukulan itu. Tetapi saya tahu bagaimana kita boleh mengajarkan pelajaranmu. Yang terdekat dalam haragami sangkita di pandang ini. Ini lazat. Tamatnya benar penaja. Bukan brokoli. Macam jenis pada plate yang saya daik. Rasanya sangat menjijikan. Jadi apa saya tahu apa yang perlu dilakukan dengannya. Jika saya menanam benih dan menjaganya, ia akan menjadi sesuatu yang sangat sedap. Anda menanam dengan sulfur. Berhenti menunggu. Berapa lama Anda perlu menunggu untuk ia tumbuh? Siapa yang kamu tunggu, Sam? Kamu pasti fidelisnya untuk menguruskan brokoli kamu. Lihat sahaja pun dah membuatkan saya rasa mual. Macam kucing dalam mulut saya. Dalam mulut saya, baunya sangat teruk. Ini sesuatu untuk diminum. Saya tak boleh minum. Hai kami Saz Feature Tea Serenades. Hanya perlukan air untuk menyiram laut. Apa? Oh, kawan-kawan, sesuatu sedang berlaku. Ia sedang bergegar. Ya Tuhan. Julie menjadi hodoh. Ya, itu hasil yang banyak. Sekarang awak kena makan. Ya ampun. Oh tidak, macam mana rasanya? Adakah rasa sedap? Tidak, menjijikan. Bro. Ikut dia. Lihat. Anak berhenti ketawa. Melon, sekarang giliran kamu. Sekarang saya tak mau makan banyak brokoli. Boleh kamu singkirkan? Rumah malang. Di mana? Betapa naifnya kamu semua. Sekarang kita kena singkirkan semua brokoli. Terakhir. Apa? Berhenti. Kamu pikir kamu paling bijak? Tidak, saya akan potong semua brokoli hanya untuk kamu. Bagus. Bagus. Saya sudah selesai. Apa? Ayo. Saya tidak melantun ke atas. And dari sinilah semua yang awak buang. Jangan ingat kita kawan.
Kawan tak menipu satu sama lain, jadi selamat menjamu selera. Terima kasih. Selamat datang ke cabaran memasak. Pertama, saya mahu kek M&M's. Adakah anda bersedia? Oh, ini dia. Mari kita lihat. Sebenarnya saya pernah lihat bahagiannya mengikut warna biru, hijau, kuning, oranye, dan merah. Sekarang untuk lapisan atas, saya akan gunakan bentuk hati. Ini sedap. Saya akan tuangkan seluruh balang apa sahaja untuk cucu perempuan saya. Letakkan dredges berwarna terang di atas atau apa sahaja itu, angkat. Oh, itu cantik. Oh, tunggu sebentar. Sempurna dan ia dibuat dengan kasih sayang. Luar biasa. Wah, itu bagus. Tapi sekarang giliran saya. Saya ada gula-gula getah. Lihat jalur-jalur itu. Ia akan kelihatan hebat di atas kek. Wah, sekarang apa yang kita ada seterusnya? Sudah tentu coklat. Oh ya, tunggu sebentar. Ini gila. Oh nenek, terima kasih banyak. Ia sedap. Saya telah membuat rama-rama. Saya akan letakkannya di atas. Dan apa yang kita ada di sini? Oh, ya, beberapa lagi hidangan. Sempurna. Tonton dan belajar. Ini kek sempurna saya. Menambah M&M's yang lazat di atas. Oh, ya, membuat karya seni. Hah, bagaimana kamu suka? Saya tahu satu karya agung. Kami sudah bersih. Wah, kek yang cantik sekali. Oh, ini sangat sedap. M&M's yang lazat. Bagaimana dengan kek itu sendiri? Ia luar biasa. Sedap. Beralih ke kek seterusnya. Lihat hati yang cantik ini. Saya akan mulakan dengan yang ini. Luar biasa. Bagaimana dengan kek itu? Oh, ini sedap, hebat. Dan sekarang, rama-rama. Oh, wow, semuanya boleh dimakan. Rama-rama itu sendiri sangat lazat. Sekarang, masa untuk kek. Ia kelihatan begitu menyelerakan. Dan ia sedap. Pemenangnya adalah, oh ya, saya berjaya. Sekarang, saya mahu kek gaya Barbie. Baiklah, cucu. Mari kita lakukan. Marshmallow, keringanan menarik. Mereka sangat lembut. Lihat itu. Baiklah. Melekatkan beberapa marshmallow. Oh ya, hah? Apa yang salah? Nutella. Semua orang suka. Dan sekarang
marshmallows. Adakah ia akan berfungsi? Ya, ia sempurna. Lihat itu. Sudah habis? Saya ada lagi. Ambil saya punya sebagai ganti. Sempurna. Baiklah, saya beralih kepada saya punya. Ini dia marshmallow. Asal the sembayang manis dong. Lihat saya keperluan sarung tangan mengambil marshmallow, menambah sedikit warna hijau, mencampurkan semuanya bersama. Dan doh hijau saya sudah siap menggulungnya dengan bantuan penggulung. Saya sedang membuat gaun baru untuk anak patung itu. Baiklah. Butir ni. Sekarang kita akan menjadikannya benar-benar sempurna. Bagaimana kamu suka? Saya rasa ia luar biasa. Beberapa bunga. Ya, satu lagi karya agung. Adakah kamu bersedia untuk mencuba kek kami? Wah, cantik. Saya akan mulakan dengan yang ini dari chef. Rasa marshmallow sangat sedap. Saya suka. Seterusnya, yang ini. Oh, ia sungguh tidak dapat dipercayai. Sedap. Dan akhirnya, kek dari Tyler. Wah, saya suka. Sangat keren. Tapi siapa pemenangnya, itu susah. Baiklah, saya tahu. Nenek. Oh, terima kasih cucu. Dan akhirnya, kek batang coklat. Boleh buatkan untuk saya, sudah tentu. Batang coklat ini menakjubkan. Mari kita intip nenek. Oh, awak telah dilucutkan senjata. Itu gurauan. Baiklah, saya mula menghias kek batang merah jambu di sekeliling perimeter. Sekarang masa untuk taburan manis. Perlu benang pucingan ini. Lebih bright. Lebih berat. Oh, ya, sempurna. Dan satu reben. Ya, seperti hadiah. Nenek, apa? Oh, tidak. Oh, tunggu sebentar. Sedia, saya akan mula menghias seluruh kek. Itu jauh lebih baik. Saya hanya perlukan batang-batang itu lebih pendek. Tidak buruk, tidak buruk. Siapa serbu di tengah dan telur coklat. Kek ini kelihatan seperti sarang burung yang sebenar. Cantik, jangan sentuh giliran kamu, sayang. Baiklah, saya akan menggunakan bag pastry untuk menghias bahagian atas kek. Saya menggunakan krim coklat, menambahkannya ke sisi. Tidak buruk, tidak buruk. Dan muka landak menggunakan batang coklat. Wah, dia berkejut. Landak coklat sudah siap. Apa pendapat anda? Wah, luar biasa.
Saya akan mulakan dengan landak. Sedap. Ini sangat bagus, saudara. Seterusnya ialah kek berbentuk sarang ini. Oh, ia benar-benar menggembirakan. Sedap. Dan akhirnya, kek hadiah. Wah, ada banyak taburan dan batang coklat merah jambu. Kek ini sedap juga. Saya tahu ini pemenangnya. Saya tahu. Ya,